Assalamualaikum, what's good? It's your boy Brother Big. Selamat kembali dalam episod terbaru Otak Lelaki, di mana kita menyelami ke dasar otak seorang lelaki. Kan, otak lelaki ni ramai kata complicated. Ramai kata lelaki ni suka simpan, tak nak reveal. So hari ni aku bawa seorang guest yang kalau ikut pengalaman suka sangat bercakap. Kan? Aku kenal dia, dia nyanyi, dia berlakon. Dia boleh crack jokes. Orang kata komedian jugalah kan. Kita nak jemput dan welcome ke Otak Lelaki Adib Naha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Hai, baik ya Allah. Nak kena Allah toro ni. Itu sudah mari ya Allah. Nala. Oi, Nala. Apa ya Nala? Tak ada apa-apa. Sihat dia ha? Alhamdulillah okey. Kelihatan sihat, cuma ketara dekat kita ada putih-putih lah kat sini. Yeah. Tapi itu orang kata it comes with age lah. Ya. Yeah. Betul. Orang kata kalau ada uban ni penyuci dosa. Ni statement facts Statement fact. Okay, Fakta. Fakta kan. Dan semakin tua kita tak kena belajar ketuaan tu kan. Kena adapt lah dengan ketuaan yang datang kat kita tu kan. Exactly, bro. Okay. Beliau juga seorang MC. Okay. Tapi our path tak pernah lagi cross yang kita ni MC lawan MC lah. Setakat ni MC performer. Yeah. Aku tak pernah perform lah. Performer semua pergi kat dia. Alright. So Adib Naha atau Abdul Muttalib Naha. Yes. Mana datang Adib tu bang? Adib ni sebenarnya masa duduk kat Singapura tu kan. Aku Singaporean. Tapi aku dah duduk sini dah lama. Masa kecil dulu jiran sebelah-sebelah semua Cina tau. Kan, semua Cina semua. Family panggil abang aku panggil aku Muttalib. Kan, tapi Cina panggil, ya, bunyi dia tak sedap. Mak aku cakap bunyi tak sedap lah. Alib. So, tukar takut alib macam tak dapat makna. Tapi bila dapat tahu Adib tu ada nama Adib tu ada makna dia. So, daripada kecil lah panggil nama Adib. Senangnya short form dari Muttalib tu aku tak tahu. Aku pun tak tahu macam mana dari Muttalib boleh jadi Adib. Tapi aku rasa the storyline of orang mendapat nama ni, aku rasa ramai boleh relate. In terms of memang kita saja reka salah satunya ataupun ada seseorang individu ke entiti ke yang tak boleh sebut nama kau. Betul. End up kita go je lah dengan nama. Okey lah. Suka hati kau lah nak panggil aku apa. Macam aku ketara dengan kebesarannya. Tapi ibarat macam aku aku lebih ke English orang kata. Aku bukan berkhianat macam tu kan. So daripada orang panggil besar, big Big asalnya Big Show. Lagilah tu wrestling. Okay, jap, short story kat aku lah kan. Maybe ramai tak tahu. Sini aku kat college. Kita orientasi. Bangun. Dah awal-awal dah kena ragging. Kau last introduce diri kau depan dewan besar. Kenapa? Nama Ahmad Syafiq. Ni aku cakap je umur 18 tahun. Ni true story. Ada sini aku terjatuh pada kerusi. Orang Kedah. Umur hang 18. On the spot dapat nama Big Show. So dari Big Show dia gradually kita buang show. Jadi big je. Yeah. Copyright infringement ke apa tahu. Aku kan? dengar aku dapat tahu daripada abang ipar aku, arwah abang ipar aku, your friend lah. Yes. Emery kan. Panggil big lah, tapi selalu dengar Biggie. Kan, Biggie tu aku panggil kau. Okay, nama kau dalam akun BFO mana? Biggie Man. Boleh Biggie macam nama artis reggae lah. Kan. Bok. Okay, kita back to Adib guys. Okay. Singapore in particular abang dari Boon Lay Boon Lay Place. Boon Lay Place. Yes. Okay, from the humble beginnings of Boon Lay Place, macam mana boleh datang niat tu untuk ke Malaysia? Okay, sini. Aku sebenarnya kalau nak cakap pasal Boon Lay ni Boon Lay ni salah satu tempat yang orang panggil ghetto tau. Ghetto. Singapore ni Boon Lay ni ghetto. Dia panggil Boon Lay ni Singapore Chicago. Singapore Chicago. Polis sana panggil Singapore Chicago. Sebab tempat bawah aku, tempat rumah aku tinggal flat. Singapore kan flat kan. So tingkat 10, rumah aku tingkat 10. So kat bawah tu ada satu basketball court di mana kat situ banyak betul orang-orang yang yang tak betul lah, yang sengit-sengit. Kalau kau tengok brother-brother dalam cerita apa ni, Rock O kan. Itulah tempat dia.
Ada jalan gini, rambut dindong. Singapura panggil dindong tau. Pasal apa dindong apa tau? Nanti rambut panjang, besar ni. Tang! Tu panggil dindong. So brother-brother tu lah, brother-brother rockers lah. Lagu zaman-zaman, lagu SYJ. Tu. So, aku, keliling aku ni semua, kebanyakannya kat bawah. Nanti kat bawah mesti ada orang main gitar. Kat bawah. Nanti dengar, aku daripada atas boleh dengar orang nyanyi lagu rock. Memang music. Ghetto ni memang, kita faham, ghetto ni banyak, sebenarnya dalam ghetto ni banyak arts tau. Okay, faham? Pada aku terlampau banyak sangat arts lah. Tempat aku ada tempat kompang, tempat aku ada tempat Dikir Barat, kat bawah situ ada tempat abang rock main gitar siang malam pagi petang sampai pagi kan. Kat belakang tu budak motor semua, so bunyi sound ni semua memang ada. So aku ni nak katakan adik-beradik aku semua, aku tak tahu mana actually it comes, but for what I know, apa yang aku tahu, mak aku ni salah seorang yang minat menyanyi lah. Dia pun yang mengaji, yang musabakah. Tak salah aku dulu macam dia ada join satu grup Ghazal ni, nyanyi semua. Mak kau perform lah? So adik-beradik aku semua boleh nyanyi lah. Paling sedap aku lah. Itu paling mahal lah kan. Paling mahal. Paling mahal. So time sekolah tu, aku dah memang minat menyanyi. So aku started singing, bukan menyanyi dalam R&B, bukan nyanyi lagu rock, bukan ballad. Aku mula dengan traditional. Okay, ini menarik. Menarik. Aku mula dengan traditional, iaitu starting aku tak sekolah, aku represent sekolah dalam syair. Wow. Da kan. Da. Oh, lama. Aku belajar benda-benda tu lah. Dia bagi free show, guys. Daripada sekolah. So pada situ, so umur aku 6 tahun aku main kompang. Seawal itu? Aku dah pegang kompang. Sampai aku sampai aku masuk standard 5, aku betul-betul join kompang. Di bawah blok aku ada satu perkumpulan kompang nama dia Nurul Ihsan. So aku main kompang pada umur aku 12 tahun, aku dah start tu aku jadi, kalau dalam kumpulan kompang dia ada setiap pertandingan mesti ada satu leader kat depan, dia panggil khalifah. Okay. Dan aku adalah khalifah untuk kumpulan tu. Aku banyak menang jugalah, khalifah terbaik lah. Masa tu umur berapa? Umur aku 13, 14. Wow. Memang aku budak lagi lah. Wow. So masuk form 3, masuk form 3 aku main Dikir Barat. Aku main Dikir Barat. Memang aku minat. Aku memang minat tradisional sebab puncanya adalah daripada atukku. Okay. Mak aku ni, actually atuk aku yang daripada mak aku punya side, orang Pahang, Pekan. So atuk aku ni adalah orang yang mengajar silat kat Pekan Pahang. Wow. So belakang rumah dia tu ada satu macam tempat budak-budak orang-orang akan bersilat kat belakang. So atuk aku akan panggil budak-budak gendang main. So orang minat silat kan. Aku minat muzik. So aku akan duduk kat salah satu pakcik tu yang tengah main gendang, aku akan duduk kat situ. Wow. Itu kalau aku bercuti, memang mak aku akan tinggalkan aku seminggu lebih duduk sana untuk aku enjoy that life lah. Bapa aku orang Johor. Pontian kecil Serkat. Okay. So aku cakap, kadang-kadang orang cakap sirih pulang ke ganggang lah panggilan. Tu aku patah balik kat Malaysia kan. Nampak tu. Dia punya explanation tu penuh tradisi. So aku masa sekolah, kalau orang tanya cita-cita, okay, kalau masa kecil-kecil cita-cita kau jadi apa? Kau punya dream, cita-cita kau. Aku punya dream lah. Klise, but aku nak jadi saintis. Aku sekolah sampai cikgu aku cakap, then you no need to come to school lah. Cikgu saya cakap. Sebab kau jawab? Aku nak cakap, I want to be a singer. Kat situ macam aku rasa macam double meaning ke? Aku nak jadi penyanyi, bukan singer. Cikgu kau macam cakap tak payah pergi sekolah, macam double meaning ke, as if penyanyi tak payah education ke? Itu dorang lah, aku peduli apa kan. Cakap, tapi macam mana dorang cakap tak ada education ke? Kebanyakan artis kita sekarang memang educated. Betul? Betul tak? Lebih, aku rasa ada yang lebih educated semua. Cuma yelah, kita tahu apa yang kita nak. Lantak aku nak jadi penyanyi, aku nak belajar, aku belajar lah kan. So aku malah nak fikir apa-apa, aku malah cakap aku suka tingkah lah, aku nak cakap apa. Tapi cita-cita aku nak jadi penyanyi. Okay. So I build that dream sampai sekarang. Sebab aku tak nak, macam mana orang cakap, Adib kau takkan apa? Tak, aku tak nak jadi, aku nak jadi penyanyi. Selain kerja lain, aku nak jadi guru vokal. Aku nak betul-betul into nyanyian. Sebab nyanyian ni pada aku adalah the original instrumentation yang kita keluarkan. Wah, tu kau like you're following your dreams lah. Betul bro. Kita bisa kata orang yang macam like the dreams go halfway ke apa kan. But kau memang all the way lah. Kau dah tahu path kau
let's say since you were 13 lah orang Betul. kata. Kita ambil that path macam kau dah champion Khalifa. Betul. Kau dah nampak path kau sampai hari ni. Kan? So meaning that kau dah sebut DK Barat tadi kan. Sebab this is good info sebab probably ramai tak tahu yang memikirkan adik benda Fabulous Cat sahaja ke apa kan. But now we're digging, we go all the way back. Sebab speaking of DK Barat Korek kau korek tapi this is good korek. Okay. Yeah, this is the Korek. the non-PG korek. The non-PG korek. Okay. Non-PG, PG lah, PG. Non-PG bahaya lah. Because kita stretch sikit DK Barat tu. Tadi apa dari budak-budak DK Barat Putra Dewa kan. Putra so Dewa. that journey tu, how long was it that like you were like really into DK Barat before like let's say you make that transition to R&B? Aku start DK Barat 1990, aku form 3 tak salah aku, 1996 atau 1997. Around that year lah. So from Kompang, aku masih main Kompang. Aku masih lari dalam Kompang. Dalam Kompang tu memang tak boleh sampai sekarang pun. Tapi kau tengok aku punya transition. Sekarang ni the reason why aku sangat into apa yang aku buat sekarang. Sekarang ni bila aku balik Singapore, kalau aku balik ke Singapore, aku punya role is juri. Kau dah level tu lah. Aku dah level judge. Aku dah judging dalam segi melodi lagu, aku dah judging dalam segi lirik, aku dah judging orang dulu aku di juri dalam segi nyanyian, sekarang aku menjuri pula orang untuk Khalifah. Dalam Kompang. So DK Barat ni dalam masa aku berkompang, aku masuk DK Barat sebab masa dulu tahun Singapore, kalau orang nak tahu artis-artis yang ada kat sini macam Filsuf. Kan? Filsuf, Dali Ali Fikir kan. Dia start DK Barat tahun 1980 lebih bro. Dan dia consider otai DK Barat. So aku dah tengok dia tu semua, nama kumpulan dia semua. Memang orang tahu siapa Dali. Dulu Dali ada seorang lagi kawan, Samsul Nahar kan. Dia tu pun DK Barat. Tapi ini pada aku kalau kita like siapa yang into music and into the scene keluar masuk show kan, aku rasa benda normal. Because aku personally ada member, shout out to Daus, nyanyi death metal, background nasyid. Background nasyid. Betul. Tapi first time aku jumpa dia yang macam tu tau. Tapi rupanya background nasyid. Background nasyid. Kan? So aku tak terkejut dengan cerita kau ni because it builds you as a character lah. Betul. So cakap pasal character, fast forward, DK Barat, Fabulous Cats and whatever project that comes along. Sekarang 440. So explain sikit, who is 440, the group, and what's your latest project? Okay, 440 ni terbina selepas GV. Selepas kita orang sebelah orang kena tipu, lepas tu kita kena dibangsatkan oleh satu budak mu'alaf ni kan. Oh, berat. Dan macam-macam cara lah yang mu'alaf ni dah cakap macam-macam lah kan. Lepas tu kawan yang kau baik, kawan yang kau sangka baik rupanya macam gampang perangai kan. Ni benda-benda yang aku rasa ni ramai sebenarnya. Aku rasa kebanyakan grup atau mana-mana orang akan melalui benda ni lah. Tapi aku tak tahu kenapa mesti grup Melayu lah. Aku tak tahu, tak faham. Apa Melayu ni bangsat sangat ke Kau nak aku jawab hati? Kau nak aku jawab juga ke? Boleh? Tak tahu lah. Tapi aku rasa macam, aku rasa in a lot of faktor-faktor. Perhaps aku mungkin mengundang lah. Tapi our people tend to be that way lah. Busuk hati kan? Aku bukan cakap apa. Aku berani cakap pasal benda ni. Pasal benda ni terjadi bukan setakat dalam muzik tau. Kedai makan lah, kehidupan dalam bola lah, bola sepak lah, apa-apa. Benda ni aku cakap bukan pasal aku sedap nak cakap tau. Pasal benda ni memang fakta, benda ni terjadi depan mata. Phone, Mat. Media sosial mana-mana bro ada. Kita melalui. Kita melalui. Aku tak faham. Kenapa benda ni boleh sampai orang cakap alah biasalah Melayu. Betul tak? Biasalah Melayu tu yang mengokeykan or enable orang-orang ni menyambung. Itu aku cakap. Buat benda continuous. Betul aku cakap. Kenapa orang tak cakap? Aku bukan apa, aku malu lah. Aku malu sebab kita guna nama. Biasalah Melayu mudah lupa. Perkataan-perkataan itu Melayu mudah lupa. Kalau gini-gini, alah biasalah kedai sebelah kedai Melayu mesti buat Melayu punya. Betul Dia tak? mewakili semua Melayu. Yang tak terkena tempias. Yang tak terkena pun kena juga Melayu. Kan? So aku tak tahu. Dia tak ada boleh cakap biasalah producer.
Tak ada kan? Biasalah goalkeeper. Tak ada pula. Tak ada pula. Tak Biasalah ada. tukang masak tak, dia biasalah Melayu. Biasalah Melayu Geram kan. Aku macam, kau ni apa perangai korang ni Dia stigma tu. Stigma tu macam, aku tak nak benda ni. So, okay, malah aku nak cakap suka hati aku nak buat apa, kau punya pasal lah. So, apa yang terjadi pada 440 ni, kita orang keluar, aku Cem, Hakim dengan Fakis. Masa tu kita orang panggil nama VE lagi. Masa nama VE lagi. So aku macam rasa benda ni tak best lah. Aku cakap, korang yang panggil aku masuk dalam grup ni, cukup masa kau cakap aku berkintai. Padahal aku cakap, korang yang panggil aku siut. Kan, aku tak ada korang pun nama Adib Naha aku boleh naik. Betul tak? Betul. Cakap, sebab aku build aku punya nama 27 tahun, Mat. Kan, 27 years aku buat aku punya nama lah. Dan tak mungkin aku cakap, bukan aku belagak. Sekarang ni kalau kau nak cakap aku belagak. Tapi aku sampai sekarang aku masih berdiri. Korang mana sah? Betul. Sahabat aku seorang lah sampai hari ni. Pasal apa? Pasal dia baik punya pasal. Orang baik macam tu, Allah jaga dia sampai bila-bila. Betul. Betul tak? Betul. So dia sampai sekarang masih berdiri macam itu. Aku pun masih berdiri. Aku tak support mana-mana. Aku tak perlukan nama tu lah. Sebab itulah aku cakap. So tapi disebabkan aku sayang member aku yang lain ni. So macam Cem, Fakis, Hakim. So kita orang buat PC, cakap kan, okay tak apa lah. Macam aku cakap kawan kita tadi kan, tak payahlah aku nak keluar benda ni. So budak-budak lain terperanjat. Bang, kau nak keluar kau tak beritahu aku apa? Dia cakap, tak, aku memang nak keluar lah. Okay, kalau korang nak stay, korang stay, aku nak keluar. So diorang semua keluar, then we came out with another group. Nama dia 440. Sebab dah ada GV, Mat. Sayang, Mat. Kan? Betul. Kita dah keluar dari GV orang. Dah jumpa chemistry. Betul. Orang dah kenal. Dah hassle free. Betul. Kan? Promotion pun free masa GV tu kan? Freedom berkarya. Betul. So bila budak-budak ni ada, aku sayang diorang macam, diorang ada talent. Fakis boleh nyanyi, Hakim boleh nyanyi. Cem pun masih, kita kawan baik kan, cakap lagi ni. Sampai satu hari, Cem tarik diri. Cem cakap, dia nak keluar, dia tarik diri, dia tak nak masuk lagi, dia tak nak menyanyi lagi. Okay lah, we survive with 3 lah. Tetap kena pakai 440 juga lah. Tapi the bezanya 440 dengan kita orang sekarang, apa yang ada, 440 ni bukan sebuah kumpulan yang korang cakap, kita orang berkumpulan. Tak, kita orang bukan berkumpulan. Kita orang ni semua solo singer. Aku atas nama Adib Naha, Hakim atas nama dia Hakim sendiri, Fakis dalam grup Nuansa. Fakis vokalis Nuansa. Yang dengan Arif Iskandar tu. Lah. Shout out to Arif. Budak naked 13. Budak motor. So, bila kita berjumpa cakap, okay, sebab kita ada satu management, Cloudworks kan. So, bila Abang Aswad cakap, okay, aku ada lagu untuk 440, baru kita masuk 440. Baru kita datang dengan 440. 440 tu apa, Rip? Okay, 440 ni apa yang, asalnya 440 ni, masa aku sebab kita selalu dalam studio. So ada satu frekuensi yang kita cakap, ada 4 ohmic frekuensi tu kan. So bila aku cakap, masa tu macam aku minat lah benda tu 440 tu kan. Sekali alhamdulillah aku cakap aku terus terang bila aku Google nama 440, ini dia tulis ni daripada Google lah, aku tunjuk sendiri, aku tak tipu, korang boleh Google lah. Surah keempat ayat ke-40 Surah 4 ayat 40 daripada surah An-Nisa menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menzalimi siapa pun, bahkan sebesar zarah. Ayat ini juga menjelaskan bahawa kebaikan sekecil apa pun akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah dan disertai dengan pahala yang besar dari sisinya. So kita orang ni adalah orang yang ditindas. Aku, Hakim, Fakis, Cem adalah manusia, empat sahabat ni yang ditindas kau-kau. Kita orang bawa nama kau, tapi cukup masa belakang kau henjut kita orang macam-macam. So, tengok Allah bukakan satu benda jalan ni lah. Dengan nama aku nak pilih 440 ni, dulu orang ingat 420 kan. Lagu Indonesia tu. Tak, aku cakap aku tak tahu masa tu tak wujud. Aku tak tahu benda ni wujud. So, aku ambil nama 440. Atas dasar nama frekuensi. Tapi rupanya, sebaliknya aku lebih suka penjelasan daripada yang aku Google ni, daripada surah An-Nisa ni. Terkena dengan kita orang punya keadaan masa tu. So aku ambil daripada nama ni 440 sampai bila-bila pun kita tak akan tukar lah, kekal. Tapi rupanya ada frekuensi yang 440 ni yang frekuensi yang tak baik. Dalam segi muzik ataupun dalam segi sains, 440 ni adalah salah satu frekuensi yang tak baik. Dan azan bunyi orang azan tu frekuensi dia bukan 440. Tak salah bawah daripada 440. So aku tengok, aku suka benda-benda ni, aku suka buat research ni. So alhamdulillah lah benda ni
bila buat balik aku terima, okay cantik lah. Tapi kita orang ada name yang kita orang kalau misal kata orang antara kita orang pakai nama Haf. Hakim Adib Fakiz. 440 ni sebab kita dah guna nama tu dulu. So sekarang ni apa-apa lagu pun apa-apa kita akan introduce sebagai 440. Okay. Yes. Tapi 440 dalam nombor 4 440. 4 FORTY. 440. Yeah. Catchy pun nama tu. Kan? Daripada asalnya frekuensi, research lagi dalam. Alhamdulillah, cantik. Cantik. Kan? Kan? Macam kau cakap, Allah dah susun. Betul. Masa kau pilih tu, Boom, dia bagi. Bukan aku tahu sebenarnya. Bukan aku yang pilih. Allah yang pilih kan. So okey lah. Terima kasih Allah. Amin. Latest song. Yes. Latest project tu. Latest project. Sebenarnya aku ada projek sejak kenapa kami senyap selama ni, kita orang dah keluar satu lagu dengan Nurin Aziz. Tajuk lagu Bintang. Itu the first project kita orang buat. First 440 project. First 440 project. Okay. Second yang terbaru. Alamak, korang kena dengar. Korang cari kat Spotify. Lagu ni kita orang sendiri tak expect. Macam-macam orang nak dengar, nak buat kan. Sekarang cakap, jom kita try tanya kawan kita, kakak kita lah. Budak-budak tu panggil kakak kan, dengan aku dengan dia. Aku panggil Aci. Okay. Dia panggil aku Nana. Sebab kita orang jumpa kat satu program RTM ni, nyanyi lagu Aci. Aci buka pintu, Mat. Gua nyanyi, lu tahu tak gua nyanyi dengan siapa? Jacqueline Victor, Mat. So start pada situ, dia panggil aku Nana. Liza tahu Liza? Kalau jumpa mesti Nana. Aci. Aku gitu. So kita punya level of friendship dah sampai tahap ada nama gelaran. So cakap, why not kita tanya Jacqueline Victor. Dan Alhamdulillah she said yes. Dengarlah lagu. Tajuk lagu dia Cinta Sampai Akhir. 440 dengan Jacqueline Victor. Lagu favourite bini aku. On repeat kata dia. On repeat. Lagu daripada seorang poreka music yang aku sangat-sangat best. Lagu Khair dia buat. Azlan Abu Hassan. Dia punya level R&B. Dia cakap aku tak salah aku lagu tu disimpan daripada 2015, Mat. Alamak. Sudah 10 tahun lah. 10 tahun. Tahun ni keluar tetap sama feel itu. Dia tak jumpa orang ada feel R&B ke macam mana, Adib? Selama ni yang dia simpan tu. Tak mungkin kalau dia buat orang tak macam okey lah kan. Macam okey lah lagu ni okey. Tapi bila aku dapat lagu tu pada Abang Suat cakap, Adib, sebab aku dengar Abang Suat frekuensi R&B kita orang sama. Kita orang dengar muzik yang sama, kita dengar penyanyi yang sama, kita dengar we follow the R&B yang betul lah kan. So bila dia bagi ni cakap, bang lu kasih gua bang. Aku fikir, aku tulis lirik. Bang, jom kita try Jacqueline Victor. Aku tanya budak-budak, okay. Jacqueline said yes. And that's happen lah lagu tu. Memang feel sampai. When my wife said it's on repeat, and then aku first time dengar, terus hook. Aku belum lagi mendalami lirik ni. Ni balik nak baca lirik. Nak nyanyi kat wife lah. Cinta Sampai Akhir mah. Betul. Memang itulah lagu cerita lagu tu sebenarnya. Alamak. Okay, nak mendalami lebih, kita nak stop kat sini dulu, Dip. End of the first segment. Alright. Because aku dah cakap dari Boon Lay sampai 440 mesti banyak jadi in between kan. Kita nak korek yang halal punya. And the second segment, Otak Lelaki, will be right back. Yes, Bigi. Dia intro kata aku. Welcome back to the second segment of Otak Lelaki, di mana kita menyelami apa ada di dasar or di dalam whatever's inside here. Sebab ada yang cakap bila Haris Iskandar kata kalau masuk nampak jerung lah. Itu kata from the great Haris Iskandar lah. So second segment, Adib. Yes. Aku nak cakap tadi, kita nak bincang of Not too much. I hope so lah. The trials and tribulations of between DK Barat and 440. Okay. In between kan. So standby ni mangkuk ayam dah ni. Kenapa tetap pendirian setelah lebih 27 tahun dalam industri? Soalan. Because it's not easy to survive. Yeah. Jatuh bangun itu normal. But let me highlight this, guys. 27 tahun. And tadi aku dah mention, you stayed on the same path. Yeah. Kau boleh further elaborate tak pendirian kau tu? Okay.
Aku as in jalan sebagai seorang anak seni ni, aku rasa sama je dengan orang-orang lain tau. Kita orang struggle, kita orang go through a lot of pain, kena tipu, kena herdik, kena kutuk, semua benda-benda ni. Aku rasa benda yang sama akan dapat dirasakan orang lain lah. Aku rasa sama juga. My life sewaktu aku di Singapura, aku ada satu kumpulan nama dia kumpulan 2D tau. 2D, dua dimensi dia orang panggil lah. Alright. Adalah lagu kita orang ni adalah 4 kawan yang daripada kumpulan Dikir Barat yang berbeza. Dia 5 orang. Ni 3 beradik dan 2 orang. Yang 3 beradik ni Rifa'ah, Rehul, Rosli daripada satu kumpulan nama Dendam Mutiara. Dikir Barat. So aku dengan aku punya guru Dikir Barat, Abang Yenal, Zainal, orang kenal dia Zainal lah. Dia daripada kumpulan Kesuma Dewa yang besar. Orang tahu, kalau budak Singapura tahu Kesuma Dewa tu tahu siapa lah. Cakap je Abang Yenal, orang tahu siapa Abang Yenal. So dia aku punya guru dalam aku punya lenggok Melayu Dikir Barat. Aku belajar dengan dia. So kita orang berlima lah. So one of the days, aku pernah tanya dengan aku punya manager. Ni punca dia. Bila kau nak jadi seorang penyanyi, kita tahu bila kat Singapura ni jadi penyanyi susah tau. Kau tak boleh nak survive kat Singapore unless you are muka kau handsome, kan? Macam kita muka separa handsome kan. Kau gelakkan aku Aku tak cakap kau handsome, aku cakap separa, tapi orang macam kita manis. Confidence tu penting. Kita sweetest. Yes, kan? the sweetest of the sweets. So bila diorang cakap, aku tanya manager aku, bang, jomlah kita masuk Malaysia. Lagu ni jom kita masuk Malaysia. Lagu ni meletup kat Singapura ni. Gini. Aku dapat jawapan yang aku sangat upset. So jawapan tu aku tak perlu nak sebut lah nama siapa dan jawapan dia tak payah. So bila aku dapat jawapan tu, aku macam tak boleh lah. Cita-cita aku nak jadi penyanyi. Aku nak keluar dari Singapura ni. Aku nak suara aku, nama aku keluar dari Singapura. Faham? That's what I want. Okay. So bila aku dapat benda tu, macam mana aku nak buat dengan kau ni? Apa aku nak buat dengan korang ni? Aku buat perangai Mat. Aku cakap kau terus terang. Aku terpaksa buatkan diri aku jadi orang yang jahat supaya aku ni orang tak suka. Very bold tactic. Ya. Biar aku menerima, biar aku yang dibusukkan nama tau. Ni tak ramai orang tahu. Dan aku rasa orang tak akan tahu. Singaporean aku rasa korang tak tahu pun cerita ni. Dan kebanyakan orang Singaporean baik TV ke, baik radio ni aku bagi tahu korang. Aku buat decision untuk supaya korang semua nampak aku buruk. Aku tak datang show, aku buat perangai, aku datang show lambat, aku buat gini. Sebab apa? Sebab korang tak tahu alasan sebenar. Alasan sebenar pasal korang sendiri tak nak masuk Singapura, tak nak keluar Malaysia. Keputusan tu yang buat korang tak nak buat keluar Malaysia. So aku tak boleh. So what's the motive of you becoming a singer? Apa sebenarnya niat kau jadi penyanyi? Aku punya niat jadi penyanyi. Aku nak mula-mula dulu bila kecil-kecil kita, aku nak terkenal lah. Orang kenal sana sini kan. But not. So disebabkan benda tu, kebanyakan yang terjadi kat Singapura dulu tu, aku tak tahu sampai sekarang sama ada betul ke tidak. Diorang anggap aku adib yang jahat. Aku rasa lah. Sebab orang pandang aku macam gini-gini. Okay, tak apa lah. Kau nak pandang aku jahat, aku jahat lah. Korang nak anggap aku adib macam gini, adib yang buat hal ke, adib yang macam tu. Suka hati korang. Tapi disebabkan keputusan tu lah aku ada kat sini sekarang. Aku berjaya 27 tahun aku duduk kat Malaysia. Dan aku buat nama aku sebagai seorang artis Malaysia. Dan orang tak tahu sepanjang aku jadi artis kat Malaysia, orang tak tahu aku Singaporean At one point aku pun macam tu juga. Okay, nanti aku akan cerita macam mana orang boleh tak kenal aku macam aku ni adib Singaporean. They get to know the past few years tau. The past few years. Quite recent juga quite recently. So aku keluar daripada hidup Singapore punya mainstream singing. Aku jadi B-boy. Sebab aku punya music memang aku dari kecil. Time sekolah aku dah dengar lah Criss Cross, Public Enemy, semua kan. Rage Machine Rage Against the Machine. Bukan, Rage Against the Machine. Macam-macam lah aku dengar, yang mana yang rapcore semua kan. Semua aku dengar benda-benda ni. So aku memang minat benda tu. So
eventually aku memang suka B-boy, so aku tinggalkan kehidupan nak menyanyi ni. That was in 2000. Aku B-boy. B-boy. Sekali dalam B-boy tu, dalam kehidupan B-boy tu, rupanya aku ni masih orang kenal tau. Sebab B-boy ni, dalam B-boy bila kita tahu B-boy ni diorang dalam hip hop ni elemen yang ada 4 elemen, dia ada 4 elemen. Gravity, MC, hip hop, Gravity, MC, B-boy dengan satu lagi apa? Aku pun tak ingat lah. Ada tak salah aku ada 4 dengan DJ. DJ. Okay. The 4 element, okay? So, benda tu aku buat lah. So, aku begini. Sekali, dalam salah satu event tu, ada satu budak ni nama J-Boy tau. Dia salah satu rapper yang besar kat Singapore. Shout out to J-Boy ya. Dia yang introduce aku. Dia nampak aku, bro, Dip, macam gini. Aku ingat orang tak kenalan. So, macam kena nak tegur aku gini-gini. Dip, kau dah tak nyanyi lagi Aku macam, kau ni budak hip hop so macam mana kau tahu lah. Bro, hip hop juga bro. Melayu tetap Melayu. Kan. So jiwa dia ada lah. So from there, kenal lah orang-orang macam gini kan. Gini. So Dip, jom lah kita try satu lagu. Aku nak buat tu lagu. Cakap aku dah lama tak nyanyi boy. Jom adik, kita try je. So aku jumpa dia pergi rumah dia kat Clementi. So one day, adik aku nak jumpakan kau dengan satu member aku lah. Aku nak kau try battle dengan dia. Cakap battle? Tak payahlah. Tak payah battle lah. Aku nak tengok dia jauh. Aku cakap, sekali cakap tahu nama siapa? Siapa tu? Hadi Mirza. Alamak. Hadi Mirza guys Hadi Mirza. So hari tu, lepas B-boy tu, kita orang pergi ada satu part nama clubbing tu. Nama dia Cream. So keluar Cream tu, so kedai-kedai Cina minum. Situ ramai-ramai. So aku cakap, J-boy cakap, Dip jumpa aku kat sini. Okay lah. J-boy ni dia hype man tau. Untuk club dia hype man lah. Pergi sekali-sekali, ramai suit. Masa tu semua, aku rasa half of Singapore punya rapper ada kat situ. Berkumpul. Devianto, masa tu ada Devianto, ada Illogics, ada budak-budak lain semua lah yang ada kat situ. Budak B-boy semua ada. So aku macam, aku datang dengan budak-budak B-boy lah. Sebab kita B-boy kan. Sekali orang cakap, Adib nah, Cendawasih mak, diorang kenal mak. Aku macam, alamak, malunya aku. Lagu masa Cendawasih tu lagu-lagu puisi tau. Lagu-lagu Melayu yang yalah mainstream Melayu kan. So duduk salam. So aku tengah duduk lah, dengan relax. Tiba-tiba satu orang datang motor, chopper. Park motor. Buka helmet. Sekali tengok ni Hadi Mirza. Cakap dia datang. Mana budak tu? Hadi macam mana budak tu? Cakap macam mana budak tu? Macam gitu lah macam tu. Hadi cakap J-Boy cakap Adib macam gitu lah. Cakap okay jom lah, duduk lah, aku nak kenal dengan kau lah. Dia introduce lah, kita kena know each other lah. So duduk satu meja, semua orang dengar gitu. Rupanya tak salah aku, J-Boy ni dah buat perjumpaan supaya aku dengan Hadi nyanyi depan orang. Aku dah macam baru punya J-Boy ni cakap baru betul. So aku dengar Hadi nyanyi, aku macam alamak, dia ni suara memang sedap lah. Singapore orang panggil dia Hadi Sunshine. Sunshine Sebab suara dia tu sangat-sangat best. Aku sebagai kawan dia baru cakap suara kau memang best lah Hadi. Memang kau memang suara sangat best. Dia nyanyi English, aku nyanyi lagu Malay. So switch. Okay, sekarang kau nyanyi lagu R&B lah. Kau ambil satu R&B, aku nyanyi satu lagu Melayu. Okay lah. Aku nyanyi lagu Jamal, dia nyanyi lagu Brian McKnight. One Last Cry. Aku ingat lagi lagu One Last Cry. Macam-macam lagu itu juga dia pilih. Sebab suara dia memang kena mat lagu tu. Aku cakap, alamak, macam mana aku nak makan ni budak. Macam gitu. Aku cakap, tak boleh ni. Dia suara sedap ni. Habis tu je, terus nyanyi lagi English. Switch je, aku nyanyi lagu Overjoyed. Okay. Stevie Wonder. Dia nyanyi lagu Jamal. Aku nyanyi lagu Jamal. Dia tukar, dia nyanyi lagu Jamal. So that point semua orang dah tengok gini tau. Macam aku ingat that moment lah. Gini. Lepas tu, habis tu, bro, suara kau sedap lah bro. Jom. Then we make a group called The Fabulous 40. So daripada tahun 2002 sampai 2004, di situlah aku dengan J-Boy, dengan Hadi, we perform everywhere in Singapore. Everybody knows lah. That officially was the birth of your R&B career ke macam mana? Yeah. In Singapore. Then after that, 2004,
1998 aku semua dah kenal Joe semua lah. Sebab Joe kan dulu budak Too Fat selalu datang Singapore buat gig. Yes. So dah kenal Cat Diorang semua. 97 98 dah sampai sana dah. Diorang buat gig. So Cat call. Aku tengok sebab sepanjang 2002 sampai 2004 aku selalu ada gig kat KL. So satu masa tu ada satu siapa, aku tak tahu korang ingat tidak, hip hop akustik buat dekat Modesto KL. Okay. I've heard. Yeah. Okay. So aku, Imran, Hadi, J-Boy semua ada kat situ. So budak-budak Singapore kita represent Singapore dia lah. So masa tu ada Innuendo, ada Rough Edge, ada VE. So kita orang perform R&B lah. So dah habis tu semua, aku tengah kat belakang tengah minum. Sekali J-Boy. Deep. Ada orang nak cakap engkau lah. Jangan kacau aku boleh tak? Aku tengah minum lah weh. Tolong kau pusing sekejap je. Kalau aku pusing, Remy Innuendo. Gini, salam. Tangan. Remy. Aku tengok dia. Saya tahu. Dia cakap, I know. You Remy Innuendo. Adib. Yeah. I heard you sing. Come jam with us. Blind Jiwa. You take Sam's part. Aku tengok J-Boy tengok aku. Okay. Kau ambil part tarik tu. Aku tengok J-Boy tengok aku. J-Boy tengok aku. J-Boy cakap aku. Okay. Bayangkan, diorang semua pakai baju putih abang smart kan. Kan Innuendo baju smart kan. Macam Boyz II Men tu kan. Baju putih, kemeja, seluar putih kan. Masa tu aku tengah enjoy surfing. Aku datang dengan sleeveless Quicksilver. Alamak. Kata kau. Sleeveless Quicksilver. Aku punya seluar denim yang dah koyak. Aku pakai kasut Globe putih, merah. Aku masih ingat lagi. Full kasut white. Globe Kau ingat lah kasut Globe kan? Cuma jual kat Quicksilver atau dekat Reef kedai Reef kan? Yes. Aku pakai kasut Globe. Aku pakai topi cowboy mat. Straw hat Quicksilver. Aku masih ingat moment tu. So aku ambil part Sam. From that moment aku jumpa gini sampailah Cat call aku untuk masuk ke Singapore, untuk join. Sebenarnya Cat panggil kita orang bertiga. Tapi Hadi masuk Singapore Idol. J-Boy buat MC untuk Singapore, semua dia tak nak. So aku tak boleh. Aku J-Boy dah steady lah masa tu. Aku tak nak. Cita-cita aku macam aku cakap, aku memang nak belah. So that's an opportunity kan. Tapi kita ada lama lagi ke ni? Jalan. Okay, aku nak cerita. Okay, this part penting untuk korang nak tahu. Aku tinggalkan Singapore untuk 1 bulan Aku seorang pergi jumpa Cat. Aku kerja. Aku cakap mak aku pergi kerja tau. Okay, ni cerita ni. Ni lifespan aku rasa sangat-sangat. Ni yang aku rasa sangat-sangat penting untuk korang mendapat berkat seorang ibu dan seorang bapa. Okay. Listen. Aku cabut 1 bulan aku kat Malaysia. Aku tak bagi tahu mak aku kerja apa. Balik masa tu aku balik rumah. Sampai depan rumah kau tu, umur kau 20 lebih, kau sampai keluar rumah kau kena sebat dengan tali pinggang. Masuk rumah pun kena sebat dengan tali pinggang. Alamak. Mak aku is the male version of my bapa aku tak pukul anak. Mak kita biasalah kan. So your mom's the male figure lah. Yeah. So aku masuk rumah, mak aku tali pinggang. Pang. Sebab 1 bulan tak balik, aku tak info dia apa-apa kan. Memang salah aku lah, tapi aku tak nak susahkan dia. Sebab selama 2000 sampai 2002, lepas aku keluar daripada 2D tu, aku tak kerja mat. Susah nak dapat kerja Singapore masa tu. So aku tidur kat rumah, makan hasil mak bapak kan. So aku keluar untuk, aku tak nak makan duit mak bapak aku lagi. So aku malam tu aku gini, so anak buah aku datang. Sebab the reason why, anak buah aku tahu. Anak buah aku nama Shirin. That's my lovely. Anak buah abang aku nombor 1, anak abang aku nombor 1, tapi aku dah anggap macam adik aku sendiri. The most lovely person yang sebagai seorang adik. Kalau aku ada adik, aku nak dia sebagai adik. So masa aku kena sebat dengan tali pinggang tu, dia cross over mak aku. Nek, jangan pukul Pak Busu. Jangan pukul Pak Busu, Nek. Jangan pukul Pak Busu. Pak Busu keluar cari kerja. Pak Busu pergi Malaysia cari kerja. Pak Busu pergi kerja. So mak aku berhenti. Mak aku cakap, Shirin cakap, Pak Busu nak jadi penyanyi kat sana. Mak aku tak izinkan aku nyanyi ni. Right after apa yang terjadi kepada aku dalam 2D, mak aku dah tak kasi aku nyanyi lagi. Tapi aku cakap, I want to chase my dream. Itu aku punya cita-cita apa, aku nak jadi penyanyi. So aku cakap sama mak aku, kira mak aku masa tu umur dah 40 lebih ke 50 lebih, about 50 so. 50 plus.
So mak aku masuk dalam, nampak mak aku penat. The decision that I make on that day is very critical for my life. Aku masuk bilik, aku duduk kejap di one corner, anak buah aku kat luar, aku relax kan. Apa aku nak buat lah? Ni benda kalau aku tak buat ni, aku sampai bila-bila aku tak akan jadi apa-apa lah. Aku jadi pekerja kat Singapore je. Aku ambil satu bag Quicksilver aku. Aku memang minat Quicksilver tau dulu. Aku ambil bag Quicksilver, aku ambil baju, seluar, boxer, apa yang aku perlu saja, aku sumbat. Aku cakap dengan anak buah aku, Shirin, Pak Su nak keluar pada rumah ni, Pak Su takkan balik lagi. Tapi kau cakap dengan nenek, Pak Su akan balik bila Pak Su berjaya. That was the moment aku leave my house at pukul 12.30 malam. Wow. 12 to 12.30. Tapi masa aku keluar pada rumah, anak buah aku cakap, Pak Su jangan buat macam ni lah. Jangan buat benda ni Pak Su. This is ni keputusan yang what you do is macam random lah kan. Tak. Aku dah tak nak makan duit mak bapak aku lagi dah. Kau tolong jaga nenek Aku ambil beg, aku keluar pelan-pelan. Terus aku duduk kat bawah blok. Bawah blok tu satu kerusi besi, aku duduk situ. Dan pukul 12.30 sampai pukul 5.30 pagi aku buat decision. Aku nak belah ke tak nak ni, nak belah ke tak nak ni, nak belah ke tak nak ni. Tapi you were still there? For 5.5 hours kat bawah blok. Lagipun time tu mana ada bus. So cakap kalau nak pergi mana pun tak payah. So, cakap kalau aku tak buat benda ni, sampai bila-bila aku takkan kejar cita-cita aku lah. 5:30 in the morning first bus, aku naik bus pergi Johor. Aku telefon Kat aku on the way pergi Johor. Aku on the way pergi KL. Aku took the bus from Singapore. Aku naik ni. Dalam poket aku cuma ada $100 je masa tu. So aku pakai tu, aku tukar duit Malaysia dapat dalam 200 lebih. Masa tu about 2.1, 2.0 tu lah. Tukar dapat 200. Aku naik bus, jumpa Kat sini. Jumpa kat KL. From that moment, aku lost contact dengan family. Aku cuma contact abang aku cuma contact anak buah aku for 3 fucking years bro. 3 tahun daripada 2004. Aku dengan Kat dulu, masa tu aku bukan menyanyi dengan Kat. Masa tu aku masih tolong Kat bekerja lah. Aku macam PA Kat. Masa tu Kat tengah syuting Cerita Dempit. Masa tu Kat tengah Cerita Dempit. So aku ambil benda ni, aku kerja. Sambil kerja, Kat suruh aku buat lirik. Buat lagu. Aku buat. Sampai Fabulous Cat ada lagu ni. Dan pelan-pelan Fabulous Cat keluar 2006. 2006-2007 Fabulous Cat First album keluar. Itu tengah busy lah. Dah start busy. Tak lah sangat start busy. Orang dah start kenal pasal lagu Papa Jahat keluar kan. Lagu tu Papa Jahat keluar. So masa buat lagu Papa Jahat tu, masa zaman tu aku dengan Kat ulang balik. Pergi balik. Kat shooting, aku dalam kereta, aku bawa kereta, bawa Kat balik gini. For nearly that 3 years lah. Sebulan aku balik. Kalau aku balik, kita Singapore kena chop 30 days Okay. Keluar kan kita 30 days kan. Aku chop is either aku balik rumah abang aku ataupun aku tidur tepi jalan kat Singapore. Aku tidur kat surau ke kan. Aku benda macam alamak, sebab aku akan tidur 2 hari, aku patah balik sebab kena habiskan kerja kan. So gaji aku dapat daripada Kat lah, makan minum okay. So Kat tinggal kat, aku duduk kat rumah Kat sementara tu sampai persiapan lagu Fabulous Cat. Bila Fabulous Cat dah nak meletup, bila Fabulous Cat nak keluarkan first album, aku dah sewa rumah. Aku lepak dengan budak Sarawak. Situlah aku belajar bahasa Sarawak. Dalam first album, kita orang dah fikir untuk second album. Okay. Untuk menuju ke second album. Ada satu masa tu, baru habis recording, balik kat rumah dalam pukul berapa masa tu? Pukul 4 lebih kot. Pukul 4 lebih aku balik, aku tidur. Penat masa tu, sangat-sangat penat lah. Tapi aku berbaloi kan, masa kita buat music happy kan. Aku ada about 38 miss call. 30 lebih. 30 lebih miss call. Aku cakap apa pasal ni? Sampai member aku yang tidur satu bilik aku, deep phone kau banyak kali ni call ni, kau tak angkat ni, kau tak jawab lah, mana tahu siapa-siapa. Kalau kau tengok nombor Singapore, aku telefon, aku angkat sebab dengan mamai lah. Abang aku telefon, Deep, ni Pek Tam ni, apa cerita Pek Tam, apa cerita? Bila kau nak balik bila ni? Pagi ni, sepatutnya pagi tu aku memang nak balik. Bapak masuk hospital ni.
Okay, bapak masuk hospital ni. Bapak masuk hospital. Okay, nanti aku balik. Pagi ni aku naik bas, aku tak boleh, aku tak naik flight, aku tak ada. Cakap aku balik pagi nanti. Okay. Nanti apa-apa aku telefon kau lagi, apa-apa kau update. Letak telefon aku tidur. Penat kan? Berkali-kali juga sampai kawan aku kejut lagi. Deep, phone kau bunyi lagi ni. Telefon angkat. Abang aku cakap, Deep, bapak dah tak ada ni. Phone tu. Deep, bapak dah tak ada ni. So macam, kau cakap apa kau ni? Sebab kita mamai kan. Kau tak payah nak merepek lah. Cakap, jangan nak merepek lah. Nanti aku balik lah. Tak payah nak guna benda-benda gini lah. Kalau kau tak nak merepek. Nanti aku balik. Aku mesti balik ni. Sebab aku dah 3 tahun dah tak balik. Memang hari tu memang aku nak balik. So aku letak telefon. Aku masih, bukan mamai lah. Kita dalam para sedar kan. Telefon lagi bunyi. Aku tak nak angkat. Second time tak angkat. Third time aku angkat je lah. Aku angkat. Sekali aku punya pakcik, mak aku punya adik bungsu. Pak Busu panggil. Adib, ini Pak Busu. Ni nak cakap ni, bapak kau dah tak ada ni. Aku macam lost weh. Aku terus macam, bapak tak ada. Aku tu letak telefon, aku telefon Cat. Cat angkat. Nasib baik satu call tu Cat angkat. Cat angkat, Deep. Cakap, Cat, aku nak kena balik sekarang juga Cat. Bapak aku meninggal Cat. Tapi aku dalam keadaan yang sepada sedar nak percaya ke tak percaya ni kan. Sekali Cat, apa? Bapak kau meninggal. Dalam keadaan tu kan, apa? Bapak kau meninggal. Nasib baik rumah aku, masa tu kat Kota Damansara juga, Cat kat sesi, kita orang kat sesi 5, Cat sebelah depan, aku sebelah belakang. Cat settle, aku pack barang-barang, aku macam sepada sedar ni, pack barang-barang. Cat ambil aku, hantar aku flight sampai kat Singapore, on the way nak pergi airport KLIA, aku telefon abang aku cakap aku on the way naik flight. Certain time aku akan sampai Singapore. Kau jangan risau, aku akan sampai Boon Lay, aku cakap. So yang ambil aku kat Singapore, kawan aku. Sepanjang perjalanan, aku nak sampai dekat rumah tu, Mat, 3 tahun Mat kau tak balik. Aku dalam hati cakap apa tau? Ni kalau aku kena rembat dengan adik-beradik aku, aku tak tahu cakap kan. Pasal aku tak telefon, tak apa kan. So abang aku cakap tak apa, aku ambil kau kat bawah. Aku cakap kau tak payah ambil aku kat bawah. Abang aku nombor 5 aku panggil dia Pek Tam. Aku naik sendiri. Aku nak hadap sendiri, aku cakap tak apa, aku nak hadap dia sendiri. So aku naik atas. Pintu Singapore lift per floor 1, 2, 3, 4 dulu Rumah aku dekat 10. So masa naik dekat 10 aku dah berderau. Hati aku dah laju. Kali nampak kat depan je cermin, sepupu, saudara mara, orang flat, kawan-kawan semua kat luar. Pintu lift buka je, abang aku 2 orang kat depan Aku dalam hati ni mesti kena rembat. Sebenarnya aku cakap, ini mesti kena rembat ni. Aku dalam hati ni mesti kena rembat ni. Aku cakap lah. Abang aku pusing. Abang aku nombor 1 pusing, nombor 2 pusing. Dia pusing tengok aku. Aku salam diorang. Aku cakap dia kena hulur salam. Salam. Kau masuk dalam. Sepanjang aku perjalanan tu, sepupu aku yang aku dah tak jumpa, sepupu aku, budak Kompang, budak DK Barat semua ada. Lorong, kata kalau kita flat kan ada lorong semua pintu kan. Yeah. Sepanjang lorong tu penuh dengan jiran-jiran, dengan orang flat semua, karya masjid semua ada kat situ. So, aku masuk jalan, semua orang tengok. Aku dah tak pandang kiri kanan lah, aku jalan terus. Tapi aku nampak orang tengok kan. Sampai kat depan, kakak aku kat depan. Kakak aku kat depan, ambil aku. Mak kat dalam. Kau terus masuk dalam. Masa tu bapak aku masih kat dalam hospital for postmortem. Okay, faham. Okay, pagi tu. So aku pergi masuk dalam rumah, mak aku tengah duduk atas meja gini, macam gini. Aku terus melutut kat mak aku salam mak aku, cium tangan mak aku, cakap aku minta maaf. Sorry aku tak boleh. Benda ni satu benda yang aku ralat tau. It's okay bro, it's okay. Kalau nak tahu lelaki pun ada lembik dia kan. Yes, kan? It's okay bro. So aku salam mak aku cakap mak aku, mak, dia minta maaf. Bukan aku tak nak balik. Aku tak nak susahkan korang lah buat. Aku tak nak makan duit orang lagi. Mak aku pegang aku. Kenapa kau merajuk kat mak sampai gini sekali? That's the word yang mak aku keluar. Kenapa kau merajuk kat mak sampai gini sekali? Mak aku cakap. Aku cakap aku tak merajuk. Aku tak nak susahkan korang lagi. Sebab cukup lah aku hidup dengan korang 20 lebih tahun. Takkan aku nak makan duit kau je kan. Aku dah tak nak makan duit mak, tak nak makan duit bapak.
Tapi kenapa kau merajuk sampai macam gini sekali nak? Mak aku cakap lembut. Atas kata ni. Kenapa kau merajuk kat mak sampai gini sekali? Kakak aku kat belakang. Urut pegang aku. Cakap, dia tak merajuk. Dia tak pernah merajuk dengan mak pun. Dia tak pernah kecil hati pun dengan mak macam tu. Terus mak aku cakap, aku nak tunjuk kau satu benda, dik. So, aku duduk kat bawah tu, aku masih melutut lagi kan. Mak kan. Mak aku masuk kat almari, buka pintu, dan ambil pasport tau. Arwah bapa aku pasport. Dia ambil arwah bapa. Kau tengok sendiri. Aku buka pasport daripada first page, pusing sampai the last page. Gambar aku dalam pasport bapa aku. Aku buka. Itu yang aku pecah amat. Astagfirullah. Mak tak pernah tahu yang bapa kau rindukan kau sangat-sangat. Dan mak tak pernah tahu bapa simpan gambar kau dalam pasport. Bapa aku tak pernah. Sebab aku ni ikut, aku tak salah aku ni ikut perangai bapa aku lah. Biar orang buat kita jangan buat orang. Biar aku pendam sendiri. Biar aku yang sakit sendiri. Biar aku yang pendam sendiri. Biar aku yang susah sendiri. Aku rasa aku ikut perangai bapa aku lah. Terus abang aku, kakak aku cakap, dalam banyak adik-beradik bapa tak pernah buat gini kat anak-anak dia. Bapa buat ni kat engkau je seorang. Sebab nama Abdul Muttalib tak salah aku, bapa aku yang bagi. Yang lain semua mak aku bagi. So dia yang bagi lah. So start pada tu lah. Benda yang aku ralat cerita 3 tahun. Tapi lepas tu, aku nak bagi tahu kat korang ni sebenarnya. Kejayaan kita, apa yang kita buat sedikit sebanyak macam mana pun, kena ada restu mak atau bapa. Ambillah restu diorang. Sebab dulu masa aku buat tu, aku rasa susah sangat. Perjalanan yang aku lalu tu susah sangat. Tapi bila aku jumpa mak aku yang masa arwah bapak aku meninggal tu, aku minta izin kat dia. Mak, Adi nak minta izin. Adi nak jadi penyanyi. Adi tak nak buat kerja lain dah. Adi nak jadi penyanyi. Benda ni Adi nak buat. Sebab dia rasa benda ni lah yang akan sara hidup Adi. Bila mak aku cakap, aku restu nak. Aku macam mana pun aku dah cakap, kau jangan, kau tetap buat juga Adi. Sampai kau sanggup tinggalkan family, sampai kau sanggup tinggalkan adik-beradik kau. Kau buatlah. Aku restu, kau buat. Itu yang Fables kat meletup. Aku percaya pada restu mak. Itu yang kehidupan aku sampai hari ni. Aku sara anak bini aku, isteri aku, anak 2 orang aku dengan duit menyanyi, dengan duit mengajar. Sampai hari ni. Berkat doa mak aku kan. Setiap kali aku akan telefon mak aku, cakap, mak, adik minta maaf. Restukan adik punya kerja ni mak. Doakan adik mak. Mak tak pernah berhenti berdoa. Dia mak kita Yes. Kan mak kita. Yes. Mak tak pernah berhenti doakan kau. Kan aku pula start nangis sekarang. Lagi kat pasal mak ni. Kan? Betul. Tak pernah, mak tak pernah berhenti. Aku tak pernah berhenti doakan kau. Tiap-tiap hari, tiap waktu mak selalu doakan kau. Mak selalu cakap, jagalah ya Allah, jagalah anak aku. Bukalah seluas-luasnya pintu rezeki anak aku. Mak aku cakap kan. Dia agak ni. One thing yang aku belajar sepanjang aku dulu sampai sekarang, aku selalu mencari jawapan. Kita ni manusia ada satu quote ni daripada aku tengok kat dalam Facebook ke kat dalam Instagram. Ni tak kira orang Melayu ke, tak kira orang Cina ke, tak kira India ke, mana-mana kan. Korang datang rumah orang, apa yang korang nampak dulu? Apa yang korang datang rumah orang? Selalu kita datang rumah orang kan. Kita masuk kat rumah orang kan. Apa yang kita nampak? Ni random. Ni sebagai kita lah, sebagai manusia. Layman lah kan. Layman thinking kalau masuk rumah orang, apa yang kita nampak? Kita masuk rumah orang, kita sebelum masuk kita nampak kereta. Yes. Kita nampak motor kan. Kan? Ni, alamak dia ni kereta buruk lah. Kalau cantik-cantik kan. Kalau kereta cantik. Kalau buruk-buruk kan. Masuk ke dalam rumah, kita duduk macam, alamak kerusi dia ni berbunyi lah. Cakap kereta mahal. Rumah berabuk. Berserak macam tu. Aku rasa tu benda tu tak boleh nak elak lah. Okay. Betul kan? It's in human nature. Okay, human nature Semua cakap human nature Setuju? Human nature
Tapi kita tak pernah terfikir orang tu jemput datang rumah kita. Kita tak pernah terfikir yang kita ni adalah salah satu manusia yang Allah hantar, yang dia jemput kita datang rumah dia tau. Dan dia jemput kita makan rumah dia. Kita makan makanan dia, dia masakkan untuk kita, dia hidangkan air untuk kita. Tapi kita sibuk nampak, kita bukan sibuk kat situ. Kita sibuk cari keburukan rumah dia. Yes. Kita sibuk cari rumah dia yang berabuk. Kita sibuk bercakap, alamak ni rumah baik, road kereta baik, rumah kotor. Rumah berabuk, alamak bau kucing lah bau tu semua ni. Kita sibuk mencari apa yang tak elok tentang seseorang. Tapi kita tak pernah terfikir macam, alamak dia ni rumah macam gini tapi tetap juga nak ajak aku datang rumah. Bagi aku makan, bagi aku minum, nak berkawan dengan aku. Kita sibuk je. Tapi aku sorry aku potong kau, Dip. Aku kalau dapat that chance, dapat makan aku okey. Memang betul lah aku okey. Dapat makan aku okey. Kan? Tapi as in manusia. But that thinking is, kau dah put it that way kan. It's kita sibuk macam, alamak lampu macam gini, rumah macam gini, sofa koyak ni semua kan. Tapi kau tak pernah fikir kebaikan yang dia buat benda tu. Jadi aku nak bagi tahu korang ni semua, jangan fikir apa yang orang lain tu buat, dia pukul orang ke, dia kerja pukul orang ke, dia kerja macam tu ke, ataupun dia memang ataupun luaran dia nampak buruk tau. Kenal hati orang tu baru kita tahu macam mana. Jangan tengok luaran orang tu. yes. Kadang-kadang orang yang kaya, orang yang luaran kaya, sebenarnya dalam dia susah. Jangan pandang orang yang miskin, sebenarnya dia tak kaya. Dia kaya budi, dia kaya pekerti, dia kaya semua adab. Jangan fikir kita orang lelaki ni kan, jangan fikir orang lelaki ni tak pernah ambil kisah pasal isteri atau tak pernah ambil kisah pasal perempuan. Otak lelaki ni macam-macam kita nak fikir. Cuma kadang-kadang bagi kita masa untuk kita settle. You give us your trust, we give you our trust. You treat us as a king and we gonna treat you as a queen. Itu saja. Aduh. Okay. Betul tak? Betul. Aku cakap terus terang lah. If you treat us as a king, I will definitely treat you as a queen. Yes. Aku kena, orang kata knock wood lah orang cakap kan, sebab whatever has just been said tadi was sampai guys, and dia sendiri dah highlight kena apa ada dalam otak lelaki. Adib juga baru explain yang it's okay to be voicing out, to let go of your feelings. Bukan let go macam mana, luahkan. Luahkan, especially bila dia highlight partner tadi apa semua tu kan. So kita jangan sentuh sangat benda tu sebab kita bukan saya kita bukan rancangan tu ya. Betul. Kita cakap pasal lelaki ya. Okay. So okay, Dip. Dah macam tu semua, kau dah cerita kau punya challenges, kau punya who gives you strength apa semua tu kan. Because obviously from that part kau dengan mak kau tu, the moment dia restu je, doa mak itulah. Betul. Okay, so among other things abang, ni nak minta, it's a confession lah. Siapa yang dalam industri ni yang contribute dalam kehidupan sampai hari ni, kiranya cerita paling susah who has been there for you throughout your career? Throughout my career a lot of people lah actually. The first person is my mom. Tak ada orang lain. Bukan, sebab dia sentiasa beri kepercayaan sampai aku sekarang ni, sampai aku dah beranak 2 kan. Dah ada 2 anak. Dia sentiasa cakap dengan aku, buat kerja sejujur-jujurnya. Buat kerja jujur dan ikhlas. Bagi sepenuhnya lah. Cakap itu kan. Buat je, buat. Kau percaya pada Allah, kau yakin pada Allah, kau kerjakan, kau usaha. Itu pasal cakap, orang kata ada satu term tu dalam duit doa, usaha, duit tu ada makna ikhtiar dan tawakal. Betul? Thank you. Duit tu doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Ini 4 benda. Baru kau dapat cari duit kan? Okay.
Doa mak aku sentiasa dengan aku dan aku percaya sangat-sangat kerana sentiasa aku ingat kat dia. Dia ingatkan dia sepanjang susah hidup aku dalam Malaysia ni, tak lain tak bukan Kat Faris lah. Thank you brother. Susah aku dia believe dengan aku, kepercayaan dia pada aku kan. Walaupun dalam satu masa tu aku dengan The Fabulous Cat kena berpecah juga kan. Tapi sampai sekarang aku tak akan lupa orang yang bagi aku makan lah. Yes. Orang yang bagi aku tempat tinggal, orang yang bagi aku kepercayaan, orang yang bagi aku kehidupan kat Malaysia ni, Kat Faris. Selepas aku berkahwin, bila aku bergelar seorang suami, orang yang tak pernah stop aku dan sentiasa ingatkan aku, awak tu penyanyi, awak tu public figure, awak kena tahu macam mana nak kena pakai, macam mana awak nak present diri awak kat luar. Isteri aku. Ini 3 orang. I can relate to the wife part. Sentiasa beri kesokongan kat aku walaupun aku cuba macam-macam gini-gini. Dia cakap awak kena buat sesuatu yang relate dengan skills yang awak ada. Wife aku selalu cakap benda tu. So benda ni aku thank you love, sebab kau bertahan dengan aku selama 10 tahun dan kau percaya dengan duit makan aku ni adalah duit daripada rezeki aku menyanyi, rezeki aku buat dengan talent yang aku ada ni. Kau banyak bersabar dengan aku. Terima kasih banyak. Dan terutama sekali tak ada orang yang tak bukan lah. Dengan semuanya sekali macam mana pun dengan izin Allah juga. Betul. Kan? So itulah benda-benda yang aku pegang kuat itu. Dan satu lagi yang aku rasa akan berterusan sampai bila-bila dah anak-anak. There's no longer me. Yeah. Kan? Because aku pernah dengar this saying somewhere. Because bila sebut pasal anak-anak kan, kita pun dah ada certain age kan. Diorang je lah nak fight the next fight lepas ni. Betul. We've done our part dah. Yeah. Kan? Yeah, betul. In a way pun legacy juga. Exactly. Kan? Oh man. Because bila cakap pasal, let me touch a bit lah before we end this segment. Number one, restu is everything. Restu mak. Yeah. Because personally from my part, I was the one in the family yang pursue a career yang out of the box. Betul. Originally, aku pursue culinary arts. Oh yeah. Aku memang at least I have at least 10 years experience of F&B in the kitchen and on the F&B floor. I'm still in that industry at this moment. Okay. When I said that to my mother as early as I was 15, aku nak masuk sekolah teknik vocational, nak belajar course catering. Dia cakap go ahead. Okay. But at the same time at 15, aku 50-50. I don't want to live the life of Subang Jaya. You know. So but aku submit surat. Tak dapat. Okay, tak apa. Aku carry on form 4, form 5 kat Subang. Sama sekolah dengan Joe Flizo. Okay. Okay. So habis belajar graduate, mak aku tak pernah halang. Do whatever you feel and you love, you comfortable. Hari graduation aku, it was only my mom and my auntie, my mom punya younger sister, only the two of them datang. Lebih daripada cukup. Kan? Mak aku tak, bukan aku nak kata I don't need my siblings ke apa. Dia orang datang dah cukup bagus. Mak aku peluk aku, I'm proud of you. Tu best tu. Bang, banjir. Best tu best. Masa tu Stadium Nasional Bukit Jalil, college aku buat konvo. Walaupun culinary Walaupun culinary. Because I prove everyone wrong. Betul. And somehow mak aku tahu aku ni kaki practical. Teori aku memang kadang-kadang lari, tapi aku score kat paper-paper aku. Because my mom always said, you do what you like, do what you love, kau excel. Yeah. And itu je. And that wraps up the second segment. Aku tak nak dah nanti aku pula. So inilah yang dalam otak lelaki sebenarnya. Aku nak highlight. Kita nak tahu apa lagi ada dalam otak Adib. Kembali dengan segmen yang ketiga. Otak lelaki masih lagi menyelami korek yang halal. We'll be back. Kembali kita dalam segmen ketiga, masih lagi di
Otak lelaki menyelami apa yang ada dalam di dasar otak lelaki. Segmen seterusnya, third segment, it's called the rapid fire challenge. Dia bukan fire-fire apa lah. Kenapa dia rapid? Sebab ada kelajuan. We need speed from you. Kenapa dia fire? Sebab kita ada bilis kenangan. Okay? If a question is not answered, jawapan anda tidak dijawab dalam 3 ke 5 saat, perlu mengambil satu suap. Dalam tangan saya ni bilis kenangan, spicy level asli. So you can trust me, should be no problem for you. Are you a spicy person? Yeah. You are a spicy person. Shouldn't be a problem for you. Tapi dia meninggalkan kenangan lah. Kenangan terindah bro. Aku one thing, my wife turned me into a spicy lover. Yeah? This asli is just okay. Okay. Aku recommend kau, if later kita lepak-lepak makan yang lagi pedas punya, duduk dekat jamban dia makan. Pemex betul. So aku buka guys bilis kenangan. Kirakan sambil makan standby berak. Spicy level asli. Okay adik, this is for you. Thank you. Untuk awak standby. Kalau tak dapat jawab, awak kena ngap terus. So aku kena buka sekarang ni? Boleh buka, ambil bau dulu. Bak kata Piramli, ini dinamakan family planning. Boleh handle lah ni. Nampak? Orang yang pedas dia tahu handle dari bau saja. Okay. Saya kacau saya gaul Gaul Waduh tempe mat. Alamak. Jangan excited dulu. Jangan diminta nasi dah guys. Okay. Orang Bugis. Okay, contoh aku akan cakap satu perkataan mata. If I say something like mata, first thing on your mind that pops up, kau jawab. Okay. Alright. So, 5 sang atau kurang sila sambung. Kalau lambat kena denda. Okay lah. Denda dia satu perkataan saja sambungan satu perkataan. Okay. Alright. But which we will get back to the original question sebab setiap jawapan kau kita akan further elaborate. Alright. Okay. So the first word. Okay. Sukan. Fugoff. Show. Selasa ni. Belum apa-apa dah terketuk-ketuk dulu. So, Selasa ni dia promote Selasa ni. Okay. At least kau dapat rasa. Alright tak? Okay. Dia okay. Seterusnya, kereta. Honda. Alamak. Abang Roy Azman ke apa ni? Next one, hitam. Baju. Okay. Last one. Jepun. Anime. Ada kenapa dia kena macam tu? Sebab aku dengan Jepun je aku nak cakap anime. Nasib aku tak Nasib aku tak cakap hentai. Zaman-zaman kita bukan hentai. Katalog Avon. Yes! Ada orang faham aku punya yes! Katalog Avon. Okay. Never mind. Let's go back. Okay, kita go back balik. Sukan tadi. Okay, Deep jawab apa? Foot golf kan? Yeah. So, terjawab lah sukan apa yang menjadi kegemaran Adib Naha? Of course. Foot golf. Foot golf. Okay, explain sikit how long dah kau dah main foot golf? Since 2020. 2020 right after PKP. Kau memang footballer jugalah before this pun. Yeah. Okay. Show. Tadi dia nak jawab Selasa ni kan. Tapi lambat. So, apa show yang kau tak boleh lupa sampai sekarang? Show aku tak boleh lupa sampai sekarang Show dekat Melaka. Ini dengan siapa? Dengan Fabulous Cats. Fabulous Cats. Kita orang pergi Melaka main show. Masa tu at Metadome buat Metadome Alibi Music. So kita orang pergi. So pergi pergi kat Melaka kan. Tiba-tiba dah habis nyanyi kan. Tengah nyanyi ni. Sekali kat bawah tengah gini Alamak. Siapa tahu-tahulah benda ni kan. Dia gini. Aku tengok cat tengok aku. Sampai kat luar. Minta security. Bawa kita keluar. Sepanjang perjalanan keluar tu, semua gini ketawa apa tak tu? Kau tolong explain sikit kat orang kalau yang dah tak faham benda tu. Ni ni ketahuilah kalau gangster korang tahulah apa benda-benda ni. Dia panggil gangster tahu ni Panggil budak apa ni? Ni yang alamak.
Sekali mula aku tak tahu, aku pun tak tahu sebenarnya. Kali kat tak ni semua kawasan ni tak tahu tiba-tiba ada budak-budak ramai-ramai budak Double 7. Itu lah aku macam okay dah. Baik ada tu. Tapi sebab diorang penonton je. So just throwing up the signs. So just out of the blue, out of a security point of view, dia jadi gitulah, takut lah. Jadi high threat lah. Jadi high threat lah. Dia macam bato loko karena Orale ke Honda. Okay, seterusnya. The first car Adib, dan mana kereta tu sekarang? The first car is my car, Mitsubishi Triton. Dapat kereta with a bang tu. Kereta jahat tu. Aku memang suka 4-wheel. Okay. So masa aku beli 4-wheel tu, nak Triton aku, masa aku nak kahwin, aku jual. So jual, dapat kereta tu, aku beli the new car, aku ambil Nissan X-Trail. Tetap 4-wheel. Oh, okay. And your wife's okay with that lah, with you loving 4-wheel? She like SUV. Okay. But now, sebelum aku nak tukar kereta, aku rasa okay, aku nak try satu kereta idaman aku yang salah satu aku suka. Honda Accord 2005. 2005 spesifik Spesifik. Aku Patutlah dapat ada sebut Honda tadi kan. So aku dapat kereta tu, Honda Accord 2005. Your Triton tu, you know where, tahu kat mana sekarang? Ke dah tak tahu dah. Aku ingat lagi nombor plate dia, WSR 7972. Dia colour typical yang merah kelabu tu ke bukan? Aku memang putih. Putih. Okay. Sebab banyak at that time colour tu yang colorway merah kelabu merah, tu. biru tu kan. Yes. Okay, tadi dari kereta kita pergi ke hitam. Tadi kau jawab baju kau kan. So coincidentally, baju lelaki selalu black and white. Baju Adib pula sebab because you are known to be fashionable juga. Ya, betul. So what say you kalau baju lelaki selalu black and white ni? Dia sebenarnya tak ada masalah. Perempuan nak black and white pun boleh juga nak pakai black and white. Tapi pada aku, try to have colours lah. Try to have colours in your life. Sebab warna baju dapat merubahkan corak warna muka kita. Okay. You try to take something, korang try, ada colour kuning ke biru-biru kan. Korang letak lampu ataupun something very dim, kamera, korang try cross ni. By the colours. You can see your reaction muka, kita punya colour muka berubah. Dia akan jadi muka kita malap, muka kita happy. That's actually kind of true. Sebab aku sendiri sedar dia for me myself, if I wear light or bright colours, aku punya janggut stand out. Kan? Aku pakai baju hitam ni, at times aku pernah tengok cermin kan, macam tak cantik, tak lawa janggut aku. Pakai baju putih, tiba-tiba dia nampak macam gang. Uish, asal nampak jahat ni? Kan? Asal nampak macam God of War ni macam tu kan. Betul. Aku pernah macam tu. Aku masa dengan arwah bayi ipar aku, our friend. Yeah. Aku masa tu aku dengan budak cafe racer lah. Kau pernah janggut tebal kan? Tak silap kau pernah janggut kau. Panjang sampai sini. Sampai sini masa tu bawa motor. Bayang kau cafe racer kan. Helmet tak ada visor, cermata, leather jacket, motor cafe, janggut macam gitu. Aku ngantam. Alamak, kena sangat lah. Time Belantrai, shout out. Yes, Kamandan Kamandan. Itu one of my orang kata dulu orang panggil underground scene highlight lah. Gila. Aku ingat lagi awal-awal masuk scene 2003, dia main dekat Dewan Seberguna dekat PJ. Blind Trap datang seolah-olah budak sekarang tengok whatever they looking at lah. Aku tengok Blind Trap. Masa tu tak terfikir pun arwah tu it will eventually be a brother, a friend. Bang, aku cakap kau terus terang, lagu Blind Tribe Come Undone sampai kat Singapore tau. Dan aku duduk kat sini happy-happy blah. Sekali rupanya arwah abah ipar aku drama Blind Tribe. So masa aku dapat tahu Tam datang, duduk kat situ macam, weh, ni Blind Tribe sudah. Macam lama. Tapi without me knowing, macam gitu aku kenal kau daripada arwah juga. Yes. Friends and our first meet up, kita buka mulut je macam dah kenal. Kan? Macam dalam, aku rasa when we first met, kau tengah ada kau punya barber.
Yes. Masa tu buka dengan arwah. Uptown. Yeah. Sayangnya kan, arwah pernah Alhamdulillah nak mai tak pernah, tak sempat jejak. Sempat jumpa dia punya co-owner je. Dapat makan je. Okay, finally tadi aku sebut Jepun kan. Yes. Fashion influence seorang Adib Nahar. Jepun lah. Is it? Japan. Yes, Betul boleh aku. further explain. Aku Why Jepun? I love Japanese punya style sebab Japanese punya style fits Asian very well. Satu, Japanese ni diorang a very high diorang very high cultured punya people. Diorang detailing diorang sangat detail dalam segi kasut, dalam segi denim. Kita tahu denim is from the western. Tapi kita tahu quality denim macam Momotaro dekat in Japan, Momotaro. Then Japanese ni, kita nak dapat barang diorang, it's not easy bro. Betul? Kita nak kena pergi sana. Diorang tak akan jual kat luar. Macam Babe. Dulu kan Babe, macam barang-barang Babe. Human made cuma dapat dekat Jepun je. Betul. So barang-barang Jepun ni pada aku, culture dia detail lah. Jahitan dia, quality kain dia. Kita pakai dulu 180 gram ke 180 to 50 gram t-shirt semua. Japanese ni they make barang-barang dengan they do it with feel. Yes. Barang-barang dia buat ikhlas. Kau rasa in your opinion that's why when it does sampai sini, dia punya harga pun ada orang akan like petikaikan. Betul. Terlalu mahal ke, overpriced ke. Because aku rasa yang thrifted pre-love pun, kalau bawa masuk jual sini and declare barang-barang dari sana, kita tengok jadi harga sini pun macam wow. Sebab dia orang kita nak pergi sana beli pun mesti mahal kan. Nak beli kat sana kan. So macam aku sekarang, aku tengah I'm working together with a friend in Singapore yang he's very into denim. Oh. Tapi denim dia lebih daripada culture. Denim, dia ada denim. Seluar yang dijahit semua, kain-kain yang dijahit semua bukan denim daripada US, tapi denim yang dia ambil daripada Japan. Dia memang influence dalam barang-barang dalam Japanese punya barang-barang. So aku, inilah brand dia, Eslesta. Oh. Budak ni, Hafiz nama dia, Eslesta. So I'm coming out, baru-baru ni aku buat prototype slip on koi punya kasut. Nanti ada tunjukkan gambar. Next one what we're gonna do is sama juga sebab aku memang influence with Japan nya design ke apa-apa, kita nak keluarkan kasut geisha. Okay, sekejap Deep. Macam mana dari Quicksilver pergi Jepun? Kan? Okay, Quicksilver tu disebabkan aku tahun 2000, masa aku time sekolah aku dah suka surfing. Singapore ni memang tak ada tempat surfing, tapi dulu, yes, itulah kau dah jawab dah pada kepala otak kan, aku macam mana kau nak surfing dia ada skimboard. Dulu ada satu skimboard. Budak-budak Penang pun ada skimboard. So kita orang sebenarnya surfing ni daripada dulu dah ada kat Malaysia, dah ada Terengganu orang dah pergi. Yes. Tapi tempat-tempat yang terselit sembunyi. Macam kita orang budak Singapore, kita banyak pergi ke Bintan, Pulau Bintan, dan kita banyak pergi ke Bali. Kita orang surf semua kat sana. So daripada situ aku was introduced to music. Aku change dress up sebenarnya through music. Aku kenal music macam Japanese hip hop. Lepas tu kita dengar lagu-lagu macam Hutada Ikaru, kan R&B macam sana kan. So ada lagi Gospelers. So from there aku decide to tengok pakaian orang macam mana. So sampai kat Singapore, masa tu Singapore magazine Japanese punya magazine semua dah ada. So aku tengok style lah diorang pakai. So aku tak nak influence sangat to the western. Faham? So aku punya influence more to the Japanese side. So hip hop dengan city pop semua. Ini kalau buka Japanese music saja, aku rasa kena episod lain ni. But for now, Adib, aku nak cakap thank you very much sebab ada di dalam episod Otak Lelaki yang pada aku is, everything yang keluar pada otak lelaki is from the heart. Betul. So thank you for this episode, Adib. You're welcome. Thank you very much. If you're watching whatever you just heard tadi, please keep it in mind lah. Simpan dalam otak untuk para lelaki di luar sana. Kita perlu tahu, tak perlu ego,
tolak tepi. Betul. Nak hidung tinggi, turunkan. Betul. So this has been Otak Lelaki. Thank you untuk yang sudi memberikan kerjasama, dan inilah yang kami bawakan. Betul. Yang kami cuba bawakan kisah mengenai lelaki dan juga cerita yang ada di dalam otak mereka. Menyelami, saya cuba sedaya upaya untuk meminta guest saya meluahkan. Jangan segan-segan kalau kau ada sebelah aku, luahkan sahaja. It's your boy Brother Big. This has been another marvelous episode of Otak Lelaki, menyelami di dasar otak lelaki. I'll see you guys at the next episode, and jangan lupa subscribe to our socials. Assalamualaikum, good night. Peace. Assalamualaikum.